merupakan hari kedua kita di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Gerib Kudus. Jadi, perjalanan hari ini agak berbeza sedikit ya daripada kemarin. Jadi, apa yang berbeza itu? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Kami nak interview pasal apa yang kau buat ni. First, nama. Nama Syuhada. Fauzan. Okay. Macam mana boleh terfikir untuk buat drone yang version apa dia? Digital. Version ni. Kita orang ni just jaga booth je, tapi dah 2 hari kita orang jaga booth ni. Kita nampak lah yang game ni kita boleh bagi student untuk just diorang tak ada belajar just kat sekolah. So daripada diorang just improve daripada diorang segi akademik, diorang ada jugalah buat benda lain. So diorang ni kita dapat nampak lah yang diorang ada bakat selain daripada pencapaian akademik lah. Lepas tu drone ni kan, apa beza drone yang digital ni dengan drone yang ori? Yang ori? Maksudnya? Yang asli lah, yang kita boleh physical. Physical. Dia sama je, cuma dalam game ni dia tak smooth lah dengan macam yang digital apa ni, yang dalam yang real punya. Benda-benda macam ni memang menarik minat agak-agak dari budak umur berapa sampai umur berapa? Kalau daripada budak tu mungkin kita boleh cuba bagi kat diorang, lepas diorang ni lah mungkin kita boleh start daripada sekolah rendah saja. Kalau daripada tadika tu mungkin agak berisiko lah kalau kita nak dedahkan diorang dengan benda-benda ni. Mungkin kalau dah untuk dewasa. Untuk dewasa tu, Kalau untuk dewasa saya rasa macam boleh praktis sebelum beli drone yang betul. kiranya ini kita boleh jadikan sebagai simulator lah untuk diorang, supaya diorang boleh untuk kalau nak beli yang real tu, so diorang dah reti lah.